Hello guys, depan saya ada NK Light 250 daripada CF Moto. Ya, ni motor saya. So jom kita buat motor vlog. Setakat ni dah setahun dah yang pakai motor ni. Dan korang tahu tak yang motor ni sebenarnya jimat minyak. Motor ni sesuai untuk city ride. Macam korang tengok, bawa pun tak laju. Motor ni tak laju pun, 150 top speed dia. Saya pun buat untuk daily ride je. Yang tinggi kicin-kicin macam saya 155 ni, sesuai lah, boleh lah nak rasa motor besar macam ni. Tapi yang ni pun saya dah lower dalam 1.5 inci tu. Memang selesa, 250cc. Hey! Standard lepak ya. Memandangkan dah dekat setahun kita naik motor ni hari-hari pergi kerja. So nak tukar dia punya side mirror sebab agak capang. Korang tengok lah ni, capang betul kan. Okay, kita dah sampai kat tempat ni. Kita nak minta dia tolong ubah sikit. Nak minta tolong tukar side mirror boleh? Side mirror tukar. Macam ni barulah handsome guys. Baru kena dengan naked bike. Lawa tak? Petak sikit lah. Abang belah kiri ni lawa agak motor dia. Nice bang. Korang boleh dengar kan bunyi exhaust dia tu, slow je. Sebab ni exhaust standard, so saya tak tukar apa-apa. Yang korang tengok ni semua raw tau. By the way, kalau korang orang KL, korang patut datang bengkel tadi. Nama dia bengkel Steben. Memang murah, orang dia pun baik, pekerja semua baik-baik. Yang korang tengok ni waktu pagi kat KL, memang tak sibuk sangat, tak ramai sangat orang. Betul ke orang kata kalau ride KL ni pagi-pagi buta atau malam midnight nanti best sebab orang tak ada kan. Saya dulu tak ada motor tau. First motor ni lah dia, NK Light 250. Jadi bila saya bawa relax-relax dekat bandar macam ni, baru saya faham kenapa orang suka naik motor and healing-healing gitu. Sebab best. Tempat macam ni baru boleh speed sikit sebab tak ada kereta and jalan dia straight. Kereta dah banyak dah start dah. Macam mana ni? Kita bukannya pandai cilok-cilok ni. Alright, sudah sampai di kawasan kita. Park dulu guys, park dulu. Alright guys, itu je. Thanks for watching.